Apa itu mazi? Apakah kita perlu mandi wajib selepas keluar mazi? Sebab tu kena dengar untung. Kalau tak dengar, tak tahu ke benda. Dia tanya kawan dia. Kawan dia kata air mazi tu macam inguh. Inguh. Balik awal inguh. Dengar molek. Yang keluar daripada kemaluan kita semuanya najis, melainkan mani. Mani tidak najis. Air mazi najis. Air mazi ni dia keluar bila kita rasa seronok tentang seks, tentang melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki. Dia nak kenal warnanya jernih. Kan dia nak keluar air mazi. Orang bahasa standard dia panggil masa sting. Betul tak? Dia keluar tak air mazi? Biasa keluar air mazi tu tengok benda. Tengok kereta. Tengok ni. Tengok bini. Nak ke tengok kereta ni? Berat tengok kereta keluar mazi. Aduh lah. Dia jernih, berasa seronok sangat, syahwat. Hukumnya najis. Wajib kena basuh. Kalau tak basuh, tak sah semayang. Kena tangan, wajib kena basuh. Tak wajib mandi. Hanya wajib wuduk kalau nak semayang. Ingat, air mazi keluar, batal wuduk, kena ambil wuduk kalau nak semayang. Dan dia adalah najis, wajib istinja, wajib kena basuh. Air mani baru wajib mandi. Laki-laki perempuan wajib mandi. Dan perempuan ada tak air mani? Ada. Pernah seorang tanya laki perempuan, dia tanya Rasulullah, ya Allah, kau perempuan ada air mani ke? Nabi kata, na'am, ya ada. Tidakkah kamu tengok anak-anak yang bercampur muka mak dan muka ayah? Tengok anak-anak kan, muka bercampur tak? Bercampur muka mak dan muka ayah. Itu adalah kesan pencampuran air mani mak dan air mani ayah. Faham? Tu kebijaksanaan Allah. Kita tengok anak kita, balik kaki kita ambil anak kita letak atas mesin basuh. Tengok molek, dia punya mata, panggil bini kita. Yang kita tengok mata dia. Mata awak tu. Hidung. Hidung saya. Betul tak? Duduk pada anak kita. Tu Allah campur situ. Kadang-kadang ada juga semuanya mak belaka, tak ada ayah. Tak ada ayah, rupa mak belaka. Rambut style mak, hidung style mak, telinga style mak, dagu macam mak, mulut macam mak. Besar kaki baru tahu style ayah. Apa? Rajin bekerja. Sifat ayah. Kadang-kadang turun sifat, muka turun mak. Betul tak? Kadang-kadang rupa ayah belaka. Anak lelaki, tak ada rupa saya bang. Rupa awak belaka, tengok hidung awak, mata awak, dagu awak. Besar kaki. Sifat mak baru tahu. Periksa tak pernah pas sekolah. Benok, dipanggil benok.